Hello guys. So, kita kena offkan suara radio ni. Ni dah on ke mikrofon? Ada. Dah. Okay, so hi. So Nampak hari pelik ni sikit. kita nak buat podcast yang bertajukkan Friendship. So, sekarang ni I Host. Kau host, aku adalah sekarang ni I punya podcast, so I jemput Ayuni as my second guest. Ya. Okay, so Tolonglah hype sikit. Okay, siap. okay, so I dah macam I dah macam listkan semua benda yang kita nak cakap. Ya, Tajuk- betul. Dah siap buat. Tajuk kita lah is friendship. Because kita dah kawan. Kita dah kawan daripada Since- darjah 1, darjah 5. Dah 5 lah. Ya. Dah 1. Makan dulu boleh? Tapi kita sekelas dah 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tapi tak bercakap. Kau kawan dengan siapa dulu? Fariha. Ingat aku. Yeah! Aku baik dengan Fariha. Ya ke? Tak tahu dia macam mana. Tapi kahwin Tak jemput. dah. Tak. Kau tengok fokus. Tak ada. Tak lah. Itu satu. Lepas tu? Sebelum kita orang buat podcast ni, kita orang pergi beli ais lepi dengan makan ni. Ya. Mac and cheese. So macam tak kosong guys. Tadi kita orang bawa balik daripada Daman. Main basikal sebab aku ni Masanya. boleh bahasakan diri aku ke? Boleh. Sebab aku sama gila craving nak naik basikal. Ya. Kau tak diving basikal. Diving basikal. So, So dah berapa tahun kita kawan? kita dah kawan darjah 5 2012. Darjah 5 2012. Dari 2020 dah 6. Itu PSR 2012. Kau 2012 tu untuk batch 00. Senang je nak kira. Kita terlebih satu. So 2012 kita darjah 5. Kan umur 11 tahun. Tapi masa tu 2012 lah. Betul tak? Kita batch 01. So berapa tahun? Okay. So 2012 ke 2022 3, 4, 5. 13 So 13 tahun kita orang dah kawan. Happy 13 years. Okay, so kita akan start dengan 15 tahun dia masih bertahan. Apa benda ni? Okay. Tak apa lagi 2 tahun lagi. Okay. Cerita balik pengalaman korang, ups and down, dan kenapa masih kekal rapat. Ups and down. Aku rasa, aku start dulu. Aku rasa ups and down kita is dulu I punya perangai teruk sikit. Kuat merajuk tu. Dengan kau. Tak boleh kalau kau rapat dengan orang lain. Sumpah Itu tak? paling childish. Bila? Waktu tu kau rapat dengan Mani. So aku Masa macam, tu kau marah ke? aku tak marah tapi aku macam merajuk. Darjah 5-6 semua tu Sekolah Darjah 6. rendah. Sekolah rendah. Sebab kita orang geng-geng yang agak famous juga kat dulu. Jangan macam macam Kita antara geng apa dulu. Kalau masa solat kena marah. tu bukan denda ya. Main. Ya doh. Kita Amani, Amanina, Akila. Atira, Murad, Atira. Alia Sabina. Ya doh. Kita 5 kan? Sumpah doh. Kalau untuk aku pula, okay. Kau sama dulu lah. Apa? Yang Aku ups and rasa down. Tu je lah. Kau suka merajuk. itu bukan ups and down tu sebenarnya. Aku tak rasa kita ada down sangat doh actually. Kalau untuk aku tak rasa kita ada ups and down. Aku rasa kita macam flat je. Aku tak rasa kita ada down. Kita ada up je doh. Up mungkin ada. Okay, tak adalah flat sangat. Adalah improvement. Up je. Banyaklah improvement. Dulu kita kalau waktu kecil, biasalah bocah kan. Panggil bocah. Okay. Adalah kalau main tarik tudung, merajuk macam tu. Kan? Main Running Man, tarik-tarik, merajuk macam tu sampai nangis. So sekarang ni, siapa yang nangis tu? tak ingat tu. Masa sekolah menengah pula, rasa Aku rasa aku dia nangis. Siapa tak pernah tarik tudung aku? Amani aku ingat dia. Kita nangis dalam bilik air, aku ingat masa tu. Nangis sampai dah air weh. Ya, Apa Zahir? dia tarik bawa tu. Sekolah kelakar. Sekolah rendah paling best lah. Sekolah agama. Sekolah menengah pula. Sekolah putih solat weh. Sumpah banyak kali tak. Duduk dalam bilik persalinan. Ya, aku rasa kita orang hot yang jahat. Situ. Sekolah rendah. Sekolah menengah pula apa? Sekolah menengah kita orang sama kelas je. Sekolah menengah kita banyak pergi main place.
Tiba Kita orang masuk kelas KAA pun sama-sama. Ambil ujian sama-sama kan, tak silap aku. Kita ambil ujian KAA tu. Nak masuk sekolah tu. Sama-sama. Okay. Mm-mm. Sampailah ke lepas sekolah. Mm-mm. Kita kerja sama-sama juga. Betul. Sumpah tu. Ya, aku rasa tu memories paling aku dengan kau lah. Ya. Ya tu. Sampailah SPM, ambil sama-sama result. Lepas tu terus masuk. Kita orang habis je SPM, Amira cakap nak kerja. Kerja mana? Kerja kilang kot. Kerja Sama-sama kilang. juga, dua-dua orang. Kilang luar ayat Mm-mm. 6 bulan ni? 6 bulan. 6 bulan. Lama ke bagi aku 6 bulan tu. Dah lah ada shift. Tapi dekat kerja kita orang tu, kita orang terpisah. Kita tak kerja sama-sama. So, okay, dekat tempat kerja tu, Amira kawan dengan geng-geng yang macam bagi aku. Makcik-makcik lah, makcik-makcik keboci yang kadang-kadang dia cakap pun bagi aku tak betul. Macam kutuk orang. Kutuk-kutuk orang. Lepas tu Amira masa tu, sampai satu tahap aku rasa dia macam terpengaruh dengan makcik-makcik tu. Dia macam nak cakap kat aku yang, orang tu macam tu lah, macam tu. Aku rasa macam tak perlu kot. Aku cakap kenapa Amira macam ni masa tu. Tapi aku tak dapat nak tarik dia. Sebab dia kerja dengan orang tu. Aku kerja dengan Bangla masa tu. Aku punya circle. Bangla, Nepal. Aku dengan, apa nama abang tu? Haziq. Itu bukan abang. Tu pakcik tu. Pakcik tu kau, siapa nama dia? Yang macam muka dia ada. Mak Keke? Bukan. Yang aku punya mosetor, tak ingat nama dia. Abang tak. Abang Mai. Sebab tak ingat kalau mosetor kau. Mosetor aku ramai. Tapi ada mosetor kau. Tak ingat. Tak penting. Tak penting. Ada tak momen hampir lost contact? Serius tak ada. Ini betul-betul jujur, kita orang tak ada lost contact. Kalau aku dengan Syasha, aku rasa ada. Masa dia SMA. Waktu kita orang habis sekolah menengah, dia macam ada, dia masuk apa tak, sekolah agama kot. Yang tu macam lost contact kejap. Kalau dengan Syasha lah. Tapi ni dengan Amira, memang tak ada. Memang tak kita punya jenis, tak text pun, tiba-tiba text. Tak kisah. Kalau dia jumpa dengan kawan dia, aku jumpa dengan kawan aku, ataupun jumpa dengan kawan kita orang sama-sama tapi tak ada dia ataupun tak ada aku, pun tak kisah. Tiba-tiba dia macam tu tahap friendship kita orang. Apa rahsia kita masih jadi kawan sampai sekarang? Apa rahsia kita masih jadi kawan sampai sekarang? Nak jawab. Bagi aku, satu, jangan terasa semua benda. Benda tu paling childish lah bagi aku. Macam contoh masing-masing ada life masing-masing yang semua orang ada kawan masing-masing. So macam kalau dia tak keluar kita, tak ajak kita pun tak payah terasa. Sebab bagi I kalau terasa in setiap benda tu akan lead to penjarakan. Penjarakan. Dia ada akan ada gap, rasa awkward, dah tak comfortable dengan kawan kita. Sedangkan bila itu jadi sebab, benda tu jadi sebab kau terasa tapi kau tak communicate. Aku rasa lah. So bila tak communicate, dia akan jadi gap. At the first place tak payah terasa pun. Kalau tu kan terasa communicate. Kalau terasa tak tahu nak buat macam mana kan. Aku rasa kena communicate lah. Communicate. Tapi kita kena faham juga orang tu punya. Kita tak boleh, dia rasa okay kau kena ikut aku punya perasaan. Tak. Kita kena faham lah. Dia macam tu. Aku rasa that's why kita boleh. Kena. Kita boleh. Kita kena ada. Sampai sekarang. Maksudnya kita faham each other ke? Kita faham each other. Kena ada persefahaman. Aku rasa sefahaman tu paling penting lah. Apa-apa relationship. Tak kisah. Friendship, relationship, familyship. Familyship lah. Semua aku rasa. Semua hubungan. Okay. Throwback vibe. Banding perangai gaya hidup dan cara fikir dulu dengan sekarang. Tapi ni cakap tadi yang dulu kuat merajuk, sekarang kurang. Maksudnya sekarang tak langsung. Tu kau describe diri kau kan? Kalau aku, kalau aku pula, kau describe aku? Okay, kalau aku describe kau, dulu kau aku rasa kau tak banyak sangat berubah. Sebab dulu pun kau matang. Orang kau salah. apa benda matang? Tak, bagi aku dulu kau macam innocent gila babi. Innocent baik. Tapi sekarang kau taklah baik sangat. Faham? Itu je lah. Kalau aku Okay. Aku describe kau lah. apa?
Dulu, kau bocah je. Serius, childish. Childish. Kau merajuk semua tu. Kau ingat kalau semua. Okay. Tapi sekarang, sekarang memang aku nampak improvement, perubahan. Kau matang lah sekarang, matang. Matang sangat-sangat. Asal be? Sangat-sangat lawak. Aku rasa aku matang. Kita sama lah pendapat. Fikiran kita sama. Pendapat kita mostly sama. Bagi aku kan, kita akan matang bila kita choose untuk tak react dekat certain situation. Betul. Tak react dekat certain situation. Bagi aku bila kau tak matang, kau akan react. Semua benda kau nak react. Chill babe. Gaya hidup. Sekejap. Gaya hidup kita orang sama. Sekejap sikit. Aku rasa kita sama gaya hidup kita. Jadi kita tak terlalu T20. Kita kategori B40 lah. Bukan M40. B40. Tapi yang okay je. Selesa. Apa kita nak dapat lah. Dapat lah. Siapa dulu paling blur dan nakal? Paling blur dan nakal? Antara kau atau aku? Kan? Siapa yang... Siapa dulu? Antara kau atau aku je lah kan? Sama je. Aku rasa aku tak nakal. Blur ada. Tapi tak nakal. Kau tak nakal? Tadi kau habis je cakap aku ponteng solat tu. Dulu gaduh pasal benda bodoh apa? Gaduh pasal apa? Main Running Man. Kita tak pernah gaduh tu apa pasal? Pernah gaduh? Tak pernah. Dulu nak jadi apa, sekarang kerja apa? Tak nak jawab. Weh, aku nak jawabkan untuk dia. Dulu kau nak jadi pilot. Dari dulu Ayu ni nak jadi pilot. Aku suka terbang. Sebab kau suka terbang. Aku suka. Tapi aku ingat lagi waktu kita cakap pasal nak jadi pilot kan. Kita cakap nak jadi pilot tak boleh rabun. Tapi that time kau macam suka pakai spek kot. Aku suka pakai. Tapi aku tak rabun So pun. macam jangan pakai spek nanti rabun. Sebab kau nak jadi pilot. Kau tak. Tapi sekarang kerja apa? Sekarang aku tak ada kerja. Betul, tak ada. Sekarang ni tengah kerja kontrak je. kau kerja ni lah government lah. Yelah nanti habis tak tahu lagi nak kerja apa. So aku tak ada kerja tetap lagi lah sekarang. Dulu banyak cita-cita aku. Selain pilot, chef. Chef. Yalah. Nak jadi chef. Ingat! Tapi aku tak suka masak. Aku suka tengok orang masak. Tapi aku tak masak. Sebab kalau aku buat tak jadi. Tak tahulah. Aku memang tak ada bakat benda tu kot. Aku tahu aku nak jadi apa dulu. Kau nak jadi ni doh. Cashier. Dia suka sangat nak cashier. Tapi tak. Ataupun cikgu. Cikgu dulu aku ingat. Cikgu sampai sekarang jadi. Tapi bila aku tengok macam mana Amira cikgu lembutnya. Tak mau murid dia bully dia. Tak tahulah kan. Tak sebab suara tu sangat. Lepas tu sekarang dia kerja. Tak payah tahu tu. Mungkinlah. Tapi dia ada kerja tetap lah sekarang. Alhamdulillah. Sekarang kerja office. Kerja cikgu. Mana tadi tu Okay. Next. Kalau tengok gambar lama, siapa paling cringe? Kau tu? Sumpah lah. Gambar lama. Aku ada gambar cringe ke? Aku rasa kau tu kat Facebook kau. Tak ke? Yelah. Aku rasa gambar lama semua cringe. Kenapa tak minum Slurpee? Okay. Next. Quiz. Ada berapa ni? Oh, sampai 15 ke? Ni baru nombor 3. Banyak ada. Aku cakap 15. Oh, sampai 5 je? Oh, okay. Quiz. Compare bit. Okay, bagi soalan apa kau nak. Tak ikut ni pun tak apa. Okay, kita ikut ni dulu lah. Okay, ikutlah. Kau ingat aku ada? Kau ingat aku ada idea? Apa makanan fave kita orang kena teka? Teka. Apa makanan favourite aku? Yang aku tahu nasi ayam. Dia orang suka nasi ayam. Salah satu. One off. Okay, lagi. Dia ada banyak. Bagi 3. Ada top 1. Burger. Burger nombor 1. Aku letak burger nombor 1. Okay. Dia suka burger. Burger ayam. Bukan daging. Okay, lagi 1.
Kenapa aku rasa kau suka pizza? Bukan eh? Aduh. Kau tak suka pizza? Nasi ayam, burger, sate. Kau suka sate? Tak Tak ada juga. dalam aku punya ni tu. Favorite tu. Ada satu. Dia macam mana clue? Mana boleh dulu tu. Aduh. Okay. Ada dalam, tapi aku rasa aku tak tahu. Dalam diary aku tulis tu makanan favourite aku. Tak cukup best friend lah macam ni. Alah. Tapi okey lah. Yang pasti dua tu dah betul. Nasi ayam dengan burger. Satu lagi apa bagi tahu? Kuih tiaw. Kuih tiaw. Kau tahu apa? Aku tahu kau suka makan kuih tiaw tapi aku tak tahu tu kau suka. Tulis dalam diary aku love kuih tiaw. Kuih tiaw goreng. Kan kuih tiaw basah. Kuih tiaw goreng. Kuih tiaw. Kuih tiaw apa-apa kuih tiaw lah. Kalau makan mi pun macam ambil makan kuih tiaw. Tiga tu. Tapi burger yang paling favourite. Betul. Burger tu nombor 1 aku letak. Kau pula aku teka. Aku tahu. Apa? Bukan doh. Ada lagi satu favourite aku. Lauk. Tu teka. Ayam. Bukan ayam Ayam. Ayam masak merah. Tu aku. Tak, tu aku. Itu kan bodoh. Aku nak teka kau nanti. Ikan. Tapi sumpah lah lauk ni macam paling obvious aku punya favourite. Ayam kurma. Ya Allah. Kau ni dah lah. Kau pernah makan sama aku ke? Loh, apa kau makan tu? Dah. Paprik. Oh, ya. Okay, paprik. Okay, tiga tu. Buang kuih tiaw tu. Paprik. Favourite, tiga tu. Okay, hari ni punya pula. First, aku akan teka kau favourite kau nasi hujang panas dengan ayam merah. Nasi hujang panas ke nasi tomato tak kisah. Asalkan ayam masak merah jelatah. Itu favourite kau. Itu nombor apa? Satu ke? Aku satu kan? Betul, kau paling suka tu. Tapi sekarang ni ada yang baru juga. Kau rasa aku suka makan apa sekarang? Pasta ada? Tak. Okay, Yang aku selalu makan setiap minggu. Babi. Ayu suka yang aku rasa salah. Okay. Asal pasti. Ayu ni suka yang gepuk. Yang dekat KL tu. Yang gepuk tu paling sedap dalam dunia aku rasa. Pak Gendut Pak Gendut. Dekat Cawangan Pertama Kompleks. Korang kena pergi try. Dekat area food court tu. Harga dia RM10 je. Semua jenis RM10 je. Dia tak ada set-set. Lagi? Aku suka apa? 2. Tu. 3. Aku rasa kau suka Zeus. Zeus tu biasa-biasa je. Tapi itu je kopi. Zeus tu itu je kopi yang aku minum. Kau macam hari-hari kau minum. Ya ke? Rasanya aku tak minum kopi lain. Macam Gigi kopi ke tak sangat. Yang aku selesa untuk air tea life dengan Zeus tu je. Kalau tidak dulu Starbucks tu. Ya doh. Makan lagi. Sebenarnya apa yang sebenarnya kau punya lagi satu favourite tu? Sebenarnya aku suka sate ayam juga. Sate ayam aku suka. Kau suka sate? Ada favourite kau? Ada. Kalau sebut makanan favourite aku, sate aku suka. Sate ayam. Kau tak suka? Biasa-biasa je. Bukan kata tak suka, biasa-biasa. Itulah. Ayam masak merah. Ayam gepuk. Kita tekak orang Melayu. Okay. Next question. Nak bagi aku ni. Apa benda yang aku tak boleh ada? Apa benda yang aku tak boleh hidup kalau tak ada? Kau rasa? Bukan tak soalan ni. Apa benda? Aku tahu aku boleh jawab ke? Aku mau dia semangat nak jawab. Tak, dia lebih kurang. Apa benda yang kau paling takut kalau kau hilang dalam hidup kau? Benda. Benda bukan manusia. Bukan manusia lah. Benda. Apa benda? Ni aku kena teka kau ke? Aku selalu bagi tahu kau. Tak, ni sama-sama. Teka-teka untuk kau Obviously handphone. Handphone everything. Dalam tu ada. Cukup tahu. Wallet tak kisah tau. Wallet kita ni. Handphone kita dekat juga. Macam semua benda. Everything tu. Kau pernah cakap kat aku. Handphone. Aku pun takut hilang handphone. Aku pun paling. Aku apa? Handphone juga tu. Aku lagi rela hilang wallet daripada handphone. Tapi aku tak nak lah hilang. Tak kata lah. Betul. Ya. Sebab kita nak contact orang apa-apa semua. Apa dia aku nak jawab yang kau tak boleh hidup tu?
Handphone kau. Handphone juga lah. Itu. Betul lah sebenarnya. Dah lah aku pernah pergi kerja tak bawa handphone. Sumpah ya tu. Aku punya tahap rushing tak lupa aku pelik-pelik lah. Pergi kerja tak bawa handphone. Weh. Masa tu. Okay, next question. Okay. Tak nak lah. Itu nanti kita simpan dulu. Aku nak tanya ni, ingatkan apa benda yang paling bodoh kau pernah buat? Okay, itu nanti. Okay, next question to each other. Tak best lah soalan ni. Fikir weh, apa benda. Favorite colour dah bosan. Favorite kali dah bosan, tahu sangat dah. Negara apa yang paling masing-masing nak pergi? Negara apa? Kalau kau mesti dah tahu aku. Aku jap. Kalau aku teka kau. Okay, aku teka kau dulu lah. Okay. Switzerland. Ya. Yeah. Ini teringin sangat nak pergi Switzerland. Kenapa dia mahal? Dia tak kisah tiket flight tu mahal sebab memang jauh kan. Tapi dia punya perbelanjaan kat situ yang mahal. Aku? Kalau kau, jap. Kau aku tak ada cakap. Tak ada cakap? Tapi aku tahu tapi apa dia, okay, Europe. Okay, bagi keluar Europe ke Asia ke apa? Tak nak. Kau nak negara macam mana? Negara macam mana? At least lah. Dia macam obvious tapi tak obvious. Obvious tapi tak obvious. Aku memang nak pergi sangat negara tu. Mekah. Saudi Arabia? Itu semua orang. Semua orang, okay. Okay, untuk bercuti lah. Turki? Salah. Korea? Satu je reason dia. Sebab nak jumpa Taeyeon. Walaupun tak jumpa Taeyeon pun pergi tu tapi macam betul lah. Yang tahu, yang faham. Betul. Tak best lah soalan dia. Yang ni dua tak best kan? Ya, sebab aku tak tahu kalau kau stress kau buat apa. Kan? Malas nak jawab. Next section. Kenangan yang tak akan lupa. Fikir jap. Momen paling kelakar. Weh, sumpah banyak. Weh, tak payah dia. Momen paling kelakar aku rasa banyak. Apa yang paling kelakar? Banyak sangat. Memalukan paling banyak. Memalukan yang banyak. Dia nampak aku memalukan diri aku banyak sangat. Aku rasa yang paling memalukan tu sama dengan kelakar. Betul. Kau tahu tak kalau kita, apa contoh dia? Tak. Aku ada satu benda yang paling kelakar. Yang aku kat pipas kau kata tu ke? Itu paling kelakar. Tak, aku ada benda satu paling kelakar. Kau ingat tak? Ingat lah apa? Ya, aku dengar lain banyak gila tu. Paling kelakar sumpah. Cuba kau cakap kau punya apa? Aku nak tahu aku ada tak dalam situasi tu. Aku tak tahu aku ada getak. Okay, tapi waktu tu cuba cakap. Waktu tu Farah aku terkejutkan aku dekat sekolah. Kat situ. Lepas aku terkencing dia. Sikit je kan? Sikit. Aku rasa aku tak takut. Jangan pasal terkejut. Baru aku teringat aku terkejut kan. Salah orang kat sekolah. Budak lelaki tu senior kita. Itulah banyak benda aku memalukan tu. Aku ingat lagi muka lelaki tu siap. Lepas tu rasa kalau aku jumpa dia aku macam awkward. Kita mesti nak tergelak-gelak dia yang jumpa. Jangan aku kuat sangat dia cakap. Okay. Kelakar. Momen dia paling sedih pula. Momen yang paling sedih. Momen paling sedih. Happy tangis nanti. Kau punya story lagi. Ya. Sekejap. Momen paling sedih. Okay, aku ingat. Momen paling sedih. Bila malam tu Amira call aku. Dia terus call aku. Ayu ni. Ayah aku dah tak ada. Aku cakap satu weh. No. Ayah aku dekat hospital sesak nafas. Sumpah aku bukan. Ke kat rumah masa tu? Aku kata dah tak ada weh. Dah tak ada kan? Aku dah tak ingat lah. Aku kata dah tak ada. Sekejap. Aku rasa ni lah ayah aku pingsan. Pingsan jatuh. Aku kata pingsan. Ya, pingsan. Belum meninggal lagi. Belum. Oh ya. Tapi, aku ingat. Ya masa tu. Tapi kau memang call teresak. Aku rasa tu dah meninggal tu. Masa tu dah meninggal tapi kita tak
tak tahu dia meninggal lagi. Sebab kan pengsan. Tapi kau cakap pengsan lah masa tu. Tapi aku cakap pengsan tu kat grup. Kat grup. Tak silap aku. Kat grup. Ya. Lepas tu macam aku ingat Syahada reply. Tapi orang first aku call Lele. Oh ya. Sumpah doh. Tapi aku kan dah meninggal lah. Itu aku rasa memang paling sedih. Dia memang terresak-resak. Aku masa dia call tu dengar suara dia, aku nangis. Aku nangis? Ya betul. Aku tengah call tu air mata aku macam terus turun. Waktu tu ada mak kau Ada juga. Lepas tu mak aku cakap, kenapa je? Kenapa? Lepas tu aku cakap, ayah Amirah dah meninggal. Masa tu ke? So dah meninggal ke masa tu? Dah meninggal. Aku kata dah meninggal. Semua sedih. Aku ingat Lele pun nangis sumpah. Aku tak tahu aku boleh buat apa masa tu. Masa tu aku kat rumah. Lepas tu, tak silap aku, kau terus pergi hospital lah kan? Abang kau bawa. Sebab ada orang ambil aku, bakti aku pun tak silap. Lepas tu aku kat rumah dengan jiran-jiran. Aku tengah baca Yasin time tu, jiran-jiran datang. Adik aku jangan tidur dia dua dia time tu. Dia siap. kita tu yang berapa? Berapa tahun lepas? Form 1, Form 5. Form 5. Time tu dah trial ke belum? Ingat tak? Belum, sebab bulan 7. Sumpah betul. Bulan 6 bulan 6, sorry. Nak kat bulan 7. Sebab kita trial bulan 7 kan? Weh. Bagi aku makan apa tu? Tajam. Tajam. Weh. Jangan weh. Kat lidah aku tajam, sakit. Oh ni kot, dia punya ni kot. Aku nak pause tak? Boleh pandai matikan sekejap? Boleh pause. Okay, proceed with apa benda yang paling bermakna dalam sekolah. Bagi aku bermakna masa yang kita spend lah. Balik sekolah, konten kuku kat Mak Haji, tempat biasa. Order air Milo. Air Milo kan? Gila siap. Selalu sangat beli air Milo kat Mak Haji. Aku dah makan kaca. Mana dia tak? Tak tahulah, tadi makan Milo je, sekarang Aku pula aku. Ya, apa benda kau punya tak tengok lagi? Benda yang paling apa tadi? Bermakna. Makna. Kita setiap kali buat apa tu? Macam bermalam kat sekolah tu. Camp buat camp. Tapi jarang tu ada camp. Tapi aku suka momen tu. Aku suka momen kita juga. Dekat masa form 3 pergi Nur Laman Bestari. Ingat tak yang ada macam tutup mata? Tapi itu skor rendah. Dalam tutup mata skor rendah. Lepas tu pergi Negeri Sembilan. Kau ingat tak? Jelebu. Pun ada juga. Boleh? Bagi aku momen dah hilang. Dah. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi macam seram. Betulan kot. Aku rasa momen antara kita kan kita pergi rumah arwah Ustazah Aizah. Sebab dapat A bahasa Arab weh. Kita orang dapat A bahasa Arab sama-sama. Kita macam sama tu. Kita banyak sama. Lepas tu sebelum arwah Ustazah Aizah meninggal lah. Dia belanja kita orang pergi ICT. 7 orang ke? 7 orang yang dapat A. Ada syuhada agak kan? Ada syuhada. Tak lama tu form 5 kan? Form 5 lah betul lah. PKP arwah Ustazah Aizah meninggal. Tapi kita tak dapat A tu bahasa Arab. Aku dapat C+. Saya bawa tu sebab nak target kita A. Tak, yang bawa tu sebab kita dapat A untuk trial kan. Tapi dia target kita A. Ya, tapi kita tak dapat C+. Ya siap. C+ tak tu susah lah. Tak tahulah. Tak, tapi Hazim dapat A tu bahasa Arab dia. SPM. Gempak gila. Ya. Wah, dia ambil Arab. Dia ambil Arab. Sebab dia sekolah agama. Tapi aku yang kena target A ni C+. Panggil tu. Malu siap. Tak, kalau B okey lagi tau. Ni mana C+. Kenapa? Aku pun tak expect bahasa Arab aku C+. Aku pun. B+ tu. Okay lah. Lepas tu, apa benda kecil yang kita buat selalu kita ingat. Bila aku buat kau akan ingat aku apa benda.
Kalau aku makan yang gepuk lah. Aku Makan makan yang yang gepuk, gepuk aku teringat kau. So aku macam suka sangat yang gepuk. Kalau aku, kalau benda tak ada. Tapi kalau teringat tengok benda berwarna, pink je ingat kau. Biru pun aku ingat kau. Okay. Makan yang gepuk kan. Kalau benda kita buat sama-sama. Lepak. Lepak tu selalu. Lepak masa selalu. Benda buat sama-sama. Benda buat sama. Soalan lain dah lagi. Soalan lain ke ni? Tak, yang teringat tadi tu. Oh, dah lah. Lupakan dulu. Apakah persamaan kita? Samaan kita orang banyak. Antara satu lah yang paling sama. Yang paling sama, kita orang suka makan yang gepuk dua-dua. Tapi aku suka yang gepuk Pak Gembus tu. Alah, sama juga. Lepas tu, kita orang dari segi love life tak sama tapi pemikiran sama. Love life. And dari segi life biasa pun lebih kurang lah. Life biasa macam lain tapi pemikiran still sama. Itulah. Dunia kita terlalu berbeza tu dari segi macam pekerjaan. Sebab macam different bidang kan. Tapi sama fikir. Mindset sama. Next. Bagiku kau yang paling sempurna. Kalau boleh sama kita suka nyanyi. Ya betul. Tapi nak cakap dua-dua. And suara kita orang dua-dua sedap. Serius. Serius tak. Borak serius bukan kacik gang. Orang kena tekan like. Kalau boleh ulang masa tahun mana kita nak balik ke tahun tu? Obviously. Okay, tapi tahun ni kau tak nak lah. Sebab tahun ni tahun tu tahun sedih kau. Aku suka tahun masa kita form 5. Bagi aku banyak moment. Masa tu kita macam banyak buat aktiviti. Keluar, shoot, semua tu. Banyaklah moment kita satu kelas. Tahun tu. Lepas dah habis form 5 kan kita terpisah universiti semua tu. Lepas tu aku dah kerja pula, kau masih degree. Kat situ ada gap sikit tapi still contact. Kita pernah tapi still contact tu. Kalau aku tahu mana nak ulang balik, aku nak ulang awal tahun ni. Awal tahun ni? Why? Kau nak tahun ni jugalah tapi awal tahun. Awal tahun ni. Sebab awal tahun 2025. Sebab aku masuk tahun 2025 dengan boyfriend baru. So macam aku rasa tu paling seronok. Okay. Next, kita di segmen yang terakhir guys. Kalau, tu dah. Dah lama tapi dah berubah. Semua hidup sikit knowledge perubahan. Baca yang highlight ni je. Oh, ya ke? Apa benda yang kita perasan dah berubah? Apa yang sekarang dah berubah? Dulu dah lah biar aku fikir dulu. Aku nak cakap tapi aku tak fikir lagi. Aku ada. Bagi aku apa yang berubah circle lah. Kita tak boleh nak. Kau cakap pasal general ke? Ke ingat aku je? Circle? General. Oh general, okay. Berubah dalam hidup kita. Je. Aku cakap tak apa, cakap lah kita je. Aku nak cakap general. Cakap je lah general. Okay, dua-dua. Tapi sebab kalau kita pun aku tak ada idea. Sebab kita tak cakap. Nak tahu apa yang berubah, makin matang je lah. Aku rasa maksudnya makin matang lah. Pengalaman mematangkan. Kalau kata matang sangat pun. Okay, kalau dalam hidup, apa benda yang perasaan dah berubah, masing-masing ada circle masing-masing. Circle yang dulu dengan kita, ada yang tak stay pun kita. So benda tu yang berubah. Aku rasa kita tak boleh nak expect semua orang akan stay dengan kita. Kalau lebih pun tak perlu. Apa benda yang dah berubah sekarang betul lah, salah satunya circle and diri sendiri. Kita perasan kita mesti setiap hari kita nak jadi yang lagi terbaik daripada semalam. Tapi kadang-kadang terciduk sehari. Faham? Ada orang hidup yang esoknya lagi teruk daripada hari ni.
Semua boleh, Semua semua. nak lagi better. Betul. Yang aku bersyukur sekarang, kita, circle kita, maksudnya Semua saling memahami. macam masih ingat Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tak ada yang culture shock lagi. Aku bersyukur circle kita bukan yang mengata each other. Bukan yang macam Kalau- dalam circle ni mengata each other. Kalau kau duduk dalam circle tu, kau still lepak dengan dia duduk satu meja tapi kau mengata dia dengan kawan kau, mengata dia bila dia tak ada. Tapi bila dengan orang ni pula kau mengata orang lain, kau memang duduk siling. Memang duduk siling. Dan kau still lepak dengan orang tu satu meja. Aku tak faham circle macam tu. Sampai nak kena create group WhatsApp ke tanpa orang tu, tak faham. Tak ada, tak cakap siapa-siapa saja, general. Kalau mengata orang lain yang tak ada kena-mengena pun problematik juga. Mengata orang lain, cakap kat orang tu, macam nak suruh orang tu benci dia. Selagi aku tak ada problem dengan dia, kau tak boleh nak pengaruh aku. Betul. Kalau kau ada problem dengan orang tu, kau je. Jangan Tak payah nak orang buruk lain. kan. Dia tak boleh nak expect. Dia bukan macam istilah kawan siapa kawan. Sebab orang tu masalahnya kau je. Betul-betul. Bila kau dah hasut orang tu, dah nampak kau yang problematik dah. So, next. Alhamdulillah. Masih kenyang. Apa yang masih sama? Apa yang masih sama? Apa yang masih sama masa yang kita orang ada untuk each other. Ya, betul. Kadang-kadang, kalau balik kerja lewat malam pun, ya macam aku kan, penat semua tu kan. Tapi, macam Amira je lepak, boleh. Kadang-kadang aku tengok masa lah. Macam hari tu kau ajak, aku gerak 7.30, aku tak boleh sebab aku baru sampai rumah pukul 7. Sebenarnya aku rasa tak sempat benda tu. Itu ajak-ajak ayam lah. Benda tu macam tak sempat. Tapi kalau ajak macam esoknya kerja, pun sanggup. Pun sanggup. Macam kalau sanggup dengan Amir, macam keluar dengan Amira selalu. Macam mana friendship kita adapt bila dah dewasa? Okay, ni macam dah cakap tadi. Bila dah dewasa ni kita macam makin memahami hidup masing-masing. Itulah cara kita adapt. Betul. Kita memahami macam ada. Okay, kita dah macam nak sampai ke penghujungnya juga. So, soalan last kita. Apa yang kita harap untuk 15 tahun akan datang nanti? Aku mengharapkan kita dapat travel each other dengan masing-masing punya suami dan anak. 15 tahun lagi Repot dah. Tu dah kerepot Oh, sumpah ya, dia dah kerepot masa tu. Sekejap, 20. Kita 24 tambah 15, 40 lebih tu. 40 lebih dah kerepot. Okay, kita tukar lah, kita tukar. Masa tu kaya juga lah kan. Kita tukar 10 tahun. 10. Mungkin 10 tahun anak kita besar-besar. Sekarang 24, 34. Okay. Anak kecil lagi lah. Tapi okay lah, still lah boleh travel sesama. Masa tu muda, nampak cantik. Jadi suami semestinya. Bestnya. Tu enak tu. InsyaAllah one day. Kalau diberikan keizinan dan rezeki kahwin, rezeki anak, rezeki masa untuk berjumpa, masa, duit. kita harus ke Switzerland lah guys. Dengan suami mungkin rezeki kau bukan ke sekarang untuk ke Switzerland, tapi dengan suami yang kaya. Jadi aku selalu fikir macam tu. Amin. Amin ya Allah. Semoga bakal suami kita semua dimurahkan rezeki. Amin. InsyaAllah. Dapat baik-baik. Amin. So, InsyaAllah. Okay. Apa benda yang kau harap? Apa benda yang kita harap dekat each other? Apa benda yang kita harap? Aku harap kau sentiasa ada dengan aku. Kau tak berubah. Maksudnya, aku takutlah kalau kau tinggalkan aku. Asal aku nak takut tinggalkan kau? Aku maafin kau ke? Maksudnya tiba-tiba kau dah tak kawan aku. Tu pun yang takut tu actually sebenarnya. Dan aku harap kita tak akan ada satu konflik yang macam, kau tahu kan? Okay. Aku harap kita tak akan ada konflik yang menjauhkan kita. Itu pun yang takut tu sebenarnya. Macam siapa je tak sayang kawan guys. Tambah-tambah korang dah kawan dari kecil. Sumpah itu paling masa sayang sebenarnya. So everyday you nangis.
Unless you tak sayang pun kawan you. Apa aku nak kat kau? Kau tahu tak apa benda aku paling harap kat kau? Apa? Nak duit. Tak ada duit. Ada. Dia cakap tu. Aku harap in the future kau akan dapat kerja yang stabil, career yang stabil, rezeki yang melimpah ruah, keluarga sendiri, maksudnya suami yang baik, Keluarga sendiri yang lah boleh jaga kau, yang boleh tinggal bersama-sama dengan kau. Oh, kena dengan minat aku. Itu yang paling aku harap. Amin, terima kasih. Career yang stabil lah dulu tu. Terima kasih, amin. Oh, Kau mau terfikir. Aku selalu terfikir tu sebenarnya aku paling takut juga kalau one day aku dengan kau dah tak kawan. So macam rasa sakit tu macam boleh faham lah. Rasa lain tu. Tak tahu kan. Rasa tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Sebab kita selalu jumpa. Even lama tak text pun, text balik pun still. Apa benda yang aku pun, macam yang kau cakap tadi, aku pun harapkan benda yang sama. Semoga kau itu tu lah aku doa stay dapat kerja kahwin. tu sama mampus. Kau stay dengan kerja tu, gaji makin naik, kau makin okey, tak stres-stres, makin dapat adapt dengan kerja, rasa tenang je. And then kau dapat kahwin dengan boyfriend kau yang sekarang. Amin ya Allah. Dapat anak, white chocolate. Coklat tu laki lah weh. Sorry Hazim. Anak white chocolate. Coklat tu laki tau. Okay. White lah. Jangan nak tengok. Dapat anak comel-comel lah pasti. Okay. Actually tiba pasal anak pula dah. Keluarga kita diberi rezeki lah guys. Sebab kita ni yang mampu merancang. Betul. Kita mampu merancang, Tuhan yang aku teringin tu nak macam travel dengan each other punya suami juga. Kan? Suami lah. Boyfriend macam tak manis pula. Betul-betul. Suami lah. Macam susah kan nak buat benda tu sebab dari segi masa. Masa suami kau, masa suami aku, masa kita nak. Kerja tak menentukan. Betul. Menentu suami kau kerja offshore. Tak terbalik mak. You do? Bila nak cuti? Itu memang aku tak mengandung masa tu. Kau mengandung tapi seorang. Contoh balik suami kau anak kau dah besar ke? Terkejut tak kenal. Tapi masyuk lah. Aku boleh pergi Switzerland. Aku pergi sorang-sorang lah. Aku pergi sorang-sorang pula. Dia cuti lah. Dan dia dah habis tu. Okay, last question. Apa benda yang kau harap kita takkan buat? Rasa macam dah lebih kurang tapi takkan tinggalkan each other kan? Takkan tinggalkan each other dan takkan kutuk each other. Kutuk tu. Paling kalau tak berhati apa-apa, kita tegur daripada depan. Kita communicate. Sebab kita nak persefahaman tu. Kau lah satu-satunya kawan yang aku boleh panggil sahabat lah. Asal? Tak tahu, aku rasa geli dengar. Aku ingat lagi jangan pemer sangat. Dulu kalau post kat Instagram birthday kau kan. Birthday my sister. My sister? Aku selalu panggil my sister dekat aku punya account Instagram. Bukan my best friend Sister tu. Geli bangang sister. Aduh, you do Amira kalau post pasal birthday aku beria tu. Aku cakap lek-lek sudah, wish biasa-biasa sebab aku matang kan. Pentis. Tak adalah. Betul lah. So, itulah apa benda yang kita orang harap. Apa benda hadiah paling bermakna? Yang kau pernah kasih kat aku ataupun aku pernah kasih kat kau? Bermakna. Kalau tak ada, semua bermakna tu. Semua bermakna termasuk kipas yang kau kasih. Apa yang bermakna yang macam paling special lah? Kau sumpah lah lupa. Jap, aku nak ingat balik. Aku tak ingat apa. Cuba sebutkan. Aku sumpah lupa. Aku ingat apa aku bagi kat kau. Kipas yang latest. Kipas tu bukan hadiah sangat. Itu pun nak bagi. Ya. Kejap. Setiap tahun aku cuba ingat. Tak payah nak setiap tahun sangat. Tahun ni tak bagi tau. Aku tak ingat.
Maafkan aku. Okay, aku ingatkanlah kau. Aku bagi kau surat. Weh, surat tulisan sendiri yang kau buat. Aku ada buat kat TikTok. Betul. Itu aku rasa paling bermakna. Ya, sebab tu daripada handwriting sebab tu sendiri. effort aku. Untuk effort. Bukan kita just beli je. Yang which aku buat dekat ex aku je. Jodoh. Dengan kau. Hmm. Itu mention ex pula. Tapi benda tu aku rasa aku still simpan sampai sekarang. Tulisan tu. Kertas sampul surat tu. Yang kau kasih. Keleping kan surat tu? Ya betul. Kau buat sini kau hias-hias. Ada bunga kau tampal kat dalam tu. Bunga kau tampal. Kecil. Bunga tu ambil dari mana-mana. Ya. Kalau kau pula aku rasa plushie tu. Aku suka sangat plushie tu. Cicak tu. Cicak aku beli. Tak tahu lah. Cocomelon ke cicak. Tapi warna pink kan? Aku suka. Which is aku dan ex dia juga belikan benda yang sama. So, ex aku kecil lah habis. Kau punya besar gajah. Alah. Itu je kot kita punya podcast hari ni. So itu je guys. So, weh bapak lah sejam ke kita punya podcast tak cut ni. 46 minit weh. So, itu saja daripada kita orang dua. Kau tak dengar yang suara mampus. Don't forget to subscribe, follow. Tak jadi subscribe kalau sendawa. Tak apa. Follow, like and share guys. Kita akan buat banyak lagi content podcast yang menarik. Tengok siapa next topik lain pula. Siapa pula yang Amira akan jemput. Lepas ni mungkin lagi hot. Mungkin lagi guys. Next siapa? Nantikan. Ya betul. Bye bye. Kalau ada suggestion topik apa-apa kita boleh tulis kat komen kat bawah ni siapa nak Amira jemput. Boleh guys. Siti Nurhaliza. Siapa nak jadi next guys, I pun boleh PM 3. Takutnya dia ada 2 pending. Wow, oh my god. Ya betul. Gitu je. Bye bye. Bye guys. Bye. Thank you. Sorry kalau ada salah silap cakap. Sama. Bye. Shh. Tutup sama-sama. Satu je. Shh.